Okey. Sebelum ni ada yang belajar tolak macam mana? No, dia undur ke belakang, betul tak? 15, 14, 13, 12. Cikgu tak nak macam tu. Kenapa? Nanti kamu salah sebut 15, 14, 13, 14 balik, tak nak. Jadi kita kira, kita cari nombor pelengkap dia. Okey? Contoh. Okey, baca soalan nombor 1. 15 tolak 9 tolak 9 sama dengan okey. 15 tolak 9. Okey, kita kira selepas nombor 9, lepas nombor 9 apa? 10. Okey, jadi bersedia dengan jari masing-masing. Okey, lepas nombor 9 sampai kita jumpa 15. Okey, lepas nombor 9 apa? 10, 12. Jadi berapa jawapan dia? 6. Okey. Alright, seterusnya soalan kedua. Baca. 13 Okey, 13 tolak 8. Maksudnya kena kira selepas nombor apa? Nombor 8. Berapa? 9 Sampai jumpa 13. Lepas nombor 8, 10. Berapa? 5. Ingat? Dah ingat balik? Dah? Boleh buat? Okey, kita akan set masa 10 soalan ni, belum mula lagi. 10 soalan ni siapa yang boleh siap dengan paling laju dalam masa yang paling singkat. Okey? Alright. Kita mula 1, 2, mula.